kerja di LHDN. Macam mana boleh terlibat dengan masalah Long? Saya start masa saya sakit 2024. Saya ada kanser. Saya tengok online ada pendamping lah. Tapi daripada tu saya rasa macam dah banyak sangat saya bayar tapi dia masih lagi tak habis. Sekarang ada berapa tuntutan dia? Total tadi saya kira 120,000. Saya takut boleh kacau family saya je. Sebab anak saya kecil ni, saya tak apa. Tak sebab ni pun nanti mati juga kan sebab sakit. Anak lah. Macam mana Puan Ana boleh terlibat? Komitmen sangat tinggi. Saya terjebak dengan PWD dan tak mampu nak bayar. Alun WhatsApp ni, dia WhatsApp offer. Saya ambil duit tu untuk bayar tutup lubang yang ni. Lepas tu dia offer, saya ambil dia berangkai-berangkai. Sekarang berapa tuntutannya? On hand yang saya dapat dah 4,000, tapi dia punya tuntutan setakat semalam saya kira 9,000 lah. Tapi dia dah naik interest. Dia jadi lagi lebih daripada 9,000. Nombor satu, kenapa kita tidak boleh bayar Along? Bukan isunya boleh bayar ke tak boleh bayar. Banyak duit pun tak boleh bayar. Sebab apa tak boleh bayar? Sebab adanya undang-undang. Nama undang-undang ni adalah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Di dalam undang-undang ini terdapat satu seksyen yang dipanggil 5/2. Mana-mana orang yang memberi pinjam wang, dia tak ada lesen, dia telah melakukan kesalahan. Hukuman dia penjara 5 tahun, denda RM250,000 hingga 1 juta. Maknanya hukuman orang yang bagi pinjam duit tak ada lesen ni ringan ke berat? Berat. Undang-undang yang kedua adalah Seksyen 17A. Faedah bagi pinjaman tanpa cagaran. You buat pinjaman. Pinjaman you tak ada cagaran. Had maksimum bagi faedah pinjaman tak ada cagaran adalah sebanyak 18%. Bermaksud 1.5% sebulan. Kalau dia charge lebih daripada tu, dia sudah melakukan kesalahan. Penjarakan dia selama 18 bulan. Denda dia sebanyak RM20,000. Nombor 3. Dalam Akta Kontrak 1990 ada Seksyen 24A. Perjanjian sah melainkan jika perjanjian itu forbidden by the law, bertentangan dengan undang. Katalah kita buat perjanjian, kita pakai lawyer, kita pakai hitam putih, black and white, tapi subject matter dalam perjanjian tu jual dadah. Perjanjian tu sah ke tak sah? Tak sah. Kenapa tak sah? Forbidden by the law, bertentangan dengan undang-undang. Samalah dengan perjanjian you dengan Along tadi. Walaupun you buat pakai WhatsApp ke, pakai WeChat ke, pakai agreement ke, pakai lawyer ke, pakai apa ke, perjanjian itu tidak sah.